Salam sejahtera, satu artikel saya dapat daripada Cosmo. Fokus cari duit, tak terlintas cari peneman hidup. Tidak terdetik langsung nak cari calon suami. Demikian perkongsian pelakon Linda Hisham menyentuh kehidupannya. Selain menegaskan tidak manis mengulas perkara tersebut, memandangkan kes perceraiannya di mahkamah belum selesai. Ujur Linda atau nama lengkapnya Nur Hazlinda Hisham 41, fokus utamanya kini adalah untuk mencari rezeki bagi membesarkan anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Buat masa sekarang saya tak terdetik langsung pun nak cari suami macam ini atau macam itu. Tak terlintas langsung, saya cuma fokus cari duit nak besarkan anak, katanya kepada Cosmo Online. Ditanya sama ada Bigo enggan melepaskannya kerana bimbang dia akan bersama lelaki lain, Linda mengakui perkara tersebut kerana pernah dibangkitkan namun enggan memberi sebarang komen lanjut. Dia ada tanya dalam kurungan pergi ke orang lain. Saya tak boleh jawab benda itu sebab luar bidang kuasa saya, ujurnya. Berkongsi peribadi, pelakon filem Syaitan Munafik itu menegaskan bahawa bagi dirinya wanita mampu berdikari walaupun tanpa kehadiran lelaki dalam hidup mereka. Perempuan bukan macam lelaki. Minta maaf ya, lelaki kalau perempuan tak ada, tak boleh. Kita perempuan tak apa, boleh hidup, bukan nak cakap apa itulah yang saya rasa, katanya lagi.